Biasanya berapa lama untuk restock balik gula? Biasanya dalam seminggu kita boleh habis lah. Seminggu boleh habis. Lepas tu akan restock balik dalam seminggu lah. Pernah tak stok lama sampai ke? Kadang benar juga. Okay. Ini stok apa yang sampai ni? Dan ini kita nak naik Tepung ubi. Satu pelet gula ni ada berapa? 24 kilo darab dengan 40 bundle. Satu layer tu 10. Faham? 24 kali 40. Ini gula juga? Ini gula. Gula fry. Gula fry. Gula merah. Ini satu pelet ni berapa kilo? Satu pelet ni 50. Ini biasanya satu Melaka lah. Pembeli je daripada apa? Pasar raya ke? Atau kedai ke? Ada kedai warehouse tu. Ini tepung sahur. Dia ada yang 1 kilo yang satu kotak macam ni je? Ada tak yang besar lagi ke? Tak ada, kita ini je. Ini saja. Standard size lah. Oh. Ada yang besar pun 25 kilo. Ini dia punya bekalan dia ni berkala macam mana hantar dapat stok? Contoh, ini stok bila? Lori. Ini stok bila? Barulah dalam minggu lepas. Minggu lepas. So minggu ni masih ada lagi lah. Okey, sama juga. Tepung sini pun sama juga. Okey, cantik. So tak ada masalah lah untuk tepung ni kehabisan stok, tak ada masalah lah. Satu pelet ni macam biasa lah Ada berapa? 24 kali 20 kali 40? 40. Barang ni you order daripada? Fry. Fry. Direct sini lah. Dia ada roast saja. Saus ada saus. Kurang lah. Oh, Ni pun you supply dekat family store juga. Family store. Family store juga. Sebab itu kita kena standby. Kadang-kadang family store tiba-tiba telefon kita nak datang. Oh, okay. So ini stok ni biasanya untuk satu bulan berapa kali restock? Stok sampai? Tak tentu. Ke hari-hari? Habis saja order. Ini minyak apa? 5 kilo botol. Sana paket. Setakat ni minyak ni ada masalah ke? Maksudnya putus ke stok ke apa ke? Satu minggu tu berapa kali? Dalam 2 kali. Tak pernah lagi putus lah setakat ni. 15 orang kerja kat sini dalam satu masa ke shift? Kalau macam tu proses untuk apa tu puan? Yang belah sana. Proses untuk apa tu? Yang dia gantung-gantung tu. Yang gantung-gantung ni diorang punya minyak reject. Kadang-kadang ada terlebih, ada kurang. Then diorang masuk dekat minyak reject. Dari segi penimbangan tu guna timbang mana? Guna timbang ni.